Okey, baik. Tuan-tuan, saya nak dedahkan dalam buku ni diceritakan bila kita sebut amin dalam solat tu ada 15 sunat. Jadi kita terfikir, apa maksud 15 sunat? Maknanya sebut amin ni saja boleh dapat 15 pahala. Okey, dia kata lepas kita sebut amin, janganlah sebut pendek. Jangan kata amin, sebut panjang. Amin. Dapat pahala berbeza tu. Orang yang sebut pendek berbeza dengan pahala orang yang sebut panjang. Sebab memanjangkan amin tu satu sunat yang berbeza. Lepas tu, lepas kita kata amin, ini jarang orang buat, jarang orang tahu. Tak kisahlah sembahyang seorang ke, sembahyang dengan imam ke, sunat kita kata amin ya Rabbal Alamin ataupun Rabbal Alamin. Dapat sunat yang kedua. Bayangkan dalam amin saja ada 15 sunat. Okey, diceritakan dalam buku ni juga 5 sunat bagi makmum. Dia kata apa lagi? 12 sunat ketika i'tidal. Masya-Allah. Nak angkat i'tidal tu ada 12 sunat. Maksudnya apa? 12 pahala. Sebab tu saya menyeru kepada semua orang, kita bawakan satu buah buku yang kita himpunkan dalam satu ibadat solat, dalam satu solat subuh macam ni, boleh dapat 500 pahala. Jom dapatkan buku ni. Jarang nak dibahaskan secara detail. Masya-Allah, buku ni diceritakan secara satu persatu dan detail.